saintis baru je jumpa. Nabi Muhammad dah ajar kita ni dulu lagi daripada abad ke-7 Masihi, 1400 tahun dulu. Semuanya start bila Osumi ni dia curious and nak study deep lagi pasal autophagy ni. Tapi Osumi tahu dia akan ada macam-macam cabaran, susah, tak popular, sebab orang lagi duk fokus pergi buat kajian yang hot macam kanser. So Osumi ni kata tak apa lah, dia bukan jenis yang gila nak study benda yang hot je. Dia biar nampak lekeh, tak apa, asalkan dia dapat study apa yang dia suka and puas hati, cukup lah. Tapi disebabkan kajian ni susah, dia petak jugalah nak fikir macam mana kan. Fikir, dia decide untuk inovasi kajian dia guna yeast. Yeast ni dia satu tools yang senang nak dikaji and dia punya proses sel dia hampir sama dengan manusia. Tapi macam mana dia tahu? Sebab dia pernah test benda ni dekat mamalia. Itulah yang dia jumpa cara autophagy ni buat cleaning and recycle balik sel yang ada dekat dalam badan. Benda ni dia jadi kalau badan ni tak terima apa-apa makanan, puasa lah, lebih kurang dalam 8 ke 16 jam lebih kurang macam tu lah. Macam maintenance pula. Interesting kan? Tapi saintis baru je jumpa. Nabi Muhammad dah ajar kita ni dulu lagi daripada abad ke-7 Masihi, 1400 tahun dulu. Tapi rupanya di sebalik semua tu ada hikmah yang lagi besar. So kiranya ada sebab lah kenapa dalam 1 tahun kita kena puasa at least 1 bulan. Tak lain tak bukan untuk kebaikan badan kita sendiri. Sebab memang ada potensi dengan puasa ni kita boleh elak masalah metabolik macam kanser, Parkinson dan juga demensia. Menarik kan?